Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi, serta rakan-rakan sekalian. Saya, Brian Kong Lee Kim dari SJKC Yokwon akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Bersatu Menentang Kejahatan. Dalam sebuah kampung, tinggal seorang pemuda yang sombong. Namanya Si Tanggang. Badannya yang besar dan kuat menyebabkan semua penduduk kampung takut akannya. Si Tanggang selalu membuat kacau dan memeras penduduk kampung yang lain. Kadang-kadang, penduduk kampung terpaksa menyerahkan hasil usaha mereka kepada Tanggang kerana takut dengan ugutannya. Pada suatu hari, semua penduduk mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang cara untuk menewaskan si Tanggang yang jahat lagi sombong itu. Pak Jebat, ketua kampung, pun bangun lalu bersuara. Wahai penduduk kampung, kehidupan kita semakin terancam. Oleh itu, marilah kita sama-sama berfikir bagaimana hendak menewaskan si Tanggang itu. Benar tu Pak Jebat, kami sedia membantu, jawab penduduk yang lain. Sesiapa yang ada cadangan, silakan tampil ke hadapan, kata Pak Jebat. Semua penduduk pun terdiam. Mereka bingung memikirkan cara untuk menewaskan si Tanggang yang gagah itu. Tiba-tiba, Adiwira dan Mak Lela pun berdiri. Adiwira bersuara, Pak Jebat, biarlah kami berdua yang cuba menewaskan si Tanggang itu. Semua penduduk ketawa. Kenapa mereka ketawa? Mereka ketawa kerana Adiwira dan Mak Lela hanyalah seorang budak yang berbadan kurus. Bagaimana hendak menewaskan si Tanggang yang gagah itu? Namun, tidak ada penduduk yang mengetahui bahawa Adiwira dan Mak Lela handal dalam ilmu bela diri. Pak Jebat berfikir seketika. Dia pun berkata, kenapa kamu semua ketawa? Janganlah kita pandang badan mereka yang kurus, tetapi pandanglah usaha mereka yang ingin membantu kita. Kita mesti bersatu padu untuk menewaskan si Tanggang yang suka memeras dan menindas orang yang lemah. Penduduk kampung pun terdiam. Mereka menyedari kesilapan mereka. Para penduduk kampung bersetuju dengan cadangan Adiwira untuk menewaskan si Tanggang. Pada keesokan harinya, Tanggang terserempak dengan Adiwira dan Mak Lela di tepi sungai. Adiwira segera mencabar Tanggang. Banyak penduduk kampung keluar untuk menyaksikan pertarungan antara Tanggang dan Adiwira. Hai Tanggang yang zalim, hari ini aku ingin mencabar engkau. Jika engkau kalah, jangan ganggu dan memeras penduduk kampung lagi, kata Adiwira dengan berani. Engkau nak berlawan dengan aku? Tanya Tanggang sambil ketawa. Tak payah lawanlah Adiwira. Nak, aku beri engkau RM50 atas keberanian kau itu. Oh, engkau cuba merasuah aku ya? Tidak sama sekali. Aku tak ingin duit kau itu. Belum cuba, belum tahu, jawab Adiwira penuh semangat. Dengan pantas, Adiwira dan Mak Lela pun menyerang si Tanggang. Walaupun berbadan kurus, tetapi mereka sangat tangkas. Mereka menyerang si Tanggang bertubi-tubi. Lama-kelamaan, si Tanggang menjadi letih dan kesakitan.
Adiwira mengambil kesempatan ini lalu menentang si Tanggang pada bahagian dadanya. Si Tanggang pun meraung kesakitan. Aduh, sakitnya. Si Tanggang merenteh. Semakin lama, si Tanggang semakin lemah. Lama-kelamaan, si Tanggang sudah tidak berdaya lagi. Akhirnya, dia pun menyerah kalah dan berjanji tidak akan memeras penduduk kampung lagi. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita jangan memandang rendah kepada orang lain dan jangan cuba memberi rasuah agar perkara buruk tidak berleluasa. Kita mesti bersatu padu untuk menentang kejahatan. Sekian, terima kasih.